Assalamualaikum rakyat Malaysia. Lagi sekali kita ada warehouse sales kat Maidin Subang Jaya. Nak tengok? Datang. Telekong RM10 aja. Aduh. Buta lelaki RM20. Kain pelekat RM10 saja. Cantik-cantik. Tengok ni. Yes, RM10 tau. Beg ni yang cantik ni. Harga biasa RM189. Baru RM119. Bukan beg dengan baju saja. Tak lama lagi nak buka sekolah ni. Kalau nak beli tumbler-tumbler ni, ke pakai kat rumah ke, baru RM2, 40 sen botol. Baru RM25.99 yang besar ni tahu. Meja nak makan dengan Jamilah ke, manalah tahu. Saya teringat nak beli meja kecil untuk cucu, baru RM16.99. Baru RM32 aja. Tengok ni. Bolehlah beli untuk cucu. IK yellow paper pun ada. Check out. Ambillah ni. Nak bagi Aisyah ke, nak bagi Jamilah ke, nak bagi Datin ke. Panasonic bread maker kat belakang, tak nampak jauh. Harga biasa RM379, baru RM91.90. Faber, harga biasa RM89, baru RM74.90. Betul. So datanglah ke Maidin warehouse sales kat Maidin Subang Jaya Kapak. Ingatkan dulu, kita viral dulu. Habis barang. Cepat-cepat ya. Assalamualaikum rakyat Malaysia. Jumpa lagi.